Mungkin ramai yang tak perasan berkaitan dengan perkara ini yang mana akan ada segelintir pihak yang tidak akan menerima STR 2025 pembayaran terakhir fasa keempat pada minggu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, mungkin ramai yang tak perasan berkaitan dengan seperti apa yang dinyatakan di awal video sebentar tadi. Akan ada segelintir pihak yang tidak akan menerima bayaran fasa keempat mereka pada minggu ini. Jadi bilakah mereka itu bakal menerima bayaran fasa keempat STR 2025 mereka? Dan kami lihat juga ramai yang masih keliru berkaitan dengan perkara ini. Ada yang mengingatkan mereka itu adalah antara mereka yang bakal menerima lewat bayaran fasa keempat STR 2025. Okay, seperti kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri yang menerima sekarang ini yang sedang dalam proses dibayar kepada mereka bayaran untuk fasa keempat STR 2025 mereka adalah mereka yang berstatus lulus sedia ada. Jadi kalau anda semak di MySTR sebagai contoh, log masuk ke dalam MySTR untuk STR 2025, kalau anda lihat status permohonan semasa itu tertera lulus, bermakna anda adalah mereka yang bakal menerima selewat-lewatnya pada 24 hari bulan Oktober 2025 hari Jumaat ini. Yang mana sekarang ini pembayaran masih lagi berlangsung seawal 18 hari bulan Oktober lagi untuk pengguna bank BSN. Bank-bank lain telah pun mula menerima seawal daripada semalam lagi dan sekarang ini masih lagi berlanjutan bayarannya kepada mereka yang berkelayakan. Jadi bagi mereka yang sebagai contoh, kalau sekarang ini anda semak di status kelulusan semasa ataupun permohonan semasa itu, tertera di situ dalam proses rayuan sebagai contoh ataupun mungkin permohonan baru, permohonan diterima, permohonan diproses dan sebagainya selain daripada berstatus lulus, mereka ini jika diluluskan hanya akan menerima bayaran ke dalam akaun bank mereka ataupun boleh mengambil tunai pada bulan November 2025 seperti jadual yang telah pun dikeluarkan bagi mereka yang menerima ke dalam akaun bank untuk yang berstatus selain daripada lulus ini. Jika diluluskan nanti akan menerima seawal 13 hari bulan November 2025. Begitu juga dengan mereka yang kalau katakanlah mengambil secara tunai tetapi sekarang ini status kelulusan itu dalam proses rayuan ataupun selain daripada berstatus lulus, mereka hanya boleh mengambil tunai bermula daripada 13 November dengan syarat pada 13 November itu status kelulusan telah pun berubah kepada lulus. Jadi apa yang paling penting sebenarnya sekarang ini untuk anda lakukan adalah log masuk ke dalam MySTR. Disebabkan itulah admin selalu tekankan untuk anda mempunyai akses ke dalam MySTR untuk memudahkan urusan untuk anda menyemak dan sebagainya. Jadi anda log masuk ke dalam MySTR, lihat pada STR 2025, perkara pertama yang diberitahu sebentar tadi adalah lihat pada status kelulusan anda sama ada lulus ataupun di sebaliknya, dan kemudian yang paling penting juga lihat pada maklumat bayaran. Kalau di maklumat bayaran itu dah pun tertera line untuk pembayaran fasa keempat, dah tertera di situ sebagai contoh dalam proses pengkreditan ataupun ambilan secara tunai. Jadi anda adalah mereka yang bakal menerima bayaran itu pada minggu ini. Jadi tak perlu risau, tunggu saja bayaran dimasukkan ke dalam akaun bank anda. Kalau katakanlah status kelulusan anda itu selain daripada lulus, mungkin dalam proses rayuan dan sebagainya, dan kalau anda menyemak pada maklumat bayaran memang tidak ada tertera bayaran ataupun informasi untuk bayaran fasa keempat, jadi bermakna anda hanya bakal menerima seawal-awalnya 13 hari bulan November jika diluluskan nanti. Dari semasa ke semasa anda boleh log masuk ke dalam MySTR untuk melihat semula status kelulusan, maklumat bayaran dan sebagainya. Okay, bagi mereka yang dah berstatus lulus ni, dah ada pun line untuk fasa keempat yang mana mungkin tertera di situ dalam proses pengkreditan, tak perlu risau, tunggu saja sehingga bayaran dilakukan. Bolehlah diperkatakan hanya semalam baru disalurkan kepada pengguna selain daripada bank BSN. Jadi dijangkakan akan mengambil masa beberapa hari ke depan ini, hari ini, esok dan juga hari Jumaat. Berkemungkinan besar bayaran itu akan dilakukan, dimasukkan ke dalam akaun bank anda. Kalau hari ini masih tak ada, jadi mungkin esok. Kalau esok tak ada juga, jadi mungkin pada hari Jumaat 24 hari bulan Oktober 2025 barulah anda menerima bayaran ke dalam akaun bank anda. Dan di sini juga ingin Amin tegaskan berkaitan dengan kemas kini untuk STR 2026. Di setiap video sebelum ini, Amin akan tegaskan, akan ingatkan sekali lagi supaya lebih ramai faham, supaya lebih ramai bertindak dengan sewajarnya
bagi memastikan pembayaran fasa pertama STR 2026 nanti dapat dilakukan dengan sewajarnya. Min faham sekarang ini masih lagi panas berkaitan dengan bayaran fasa keempat. Dalam masa yang sama, anda juga harus meneliti melihat berkaitan dengan STR 2026 pembayaran fasa pertama yang mana seperti dah banyak kali dijelaskan bakal ditutup pada 28 hari bulan November 2025. Berbaki sekitar 1 bulan lebih sedikit saja lagi yang mana pejam celik kita bakal nanti akan berada pada 28 hari bulan November, itu yang mana pada waktu itu dah terlambat untuk anda melakukan tindakan-tindakan yang sewajarnya. Bagi mereka yang dah 3 tahun ataupun lebih berturut-turut tidak pernah mengemas kini STR mereka, harus ataupun wajib sekarang ini untuk mengemas kini bagi memastikan bayaran fasa pertama dapat dilakukan dengan sewajarnya. Bagi mereka yang masih lagi baru mengemas kini kurang daripada 3 tahun sebagai contoh, kalau dah tiada apa-apa yang perlu dikemas kini, tak perlu kemas kini. Kalau masih lagi ada yang perlu dikemas kini, lakukan kemas kini. Tapi tak wajib sebenarnya. Tapi kalau katakanlah itu adalah kemas kini crucial, kalau anda tak lakukan, berkemungkinan besar bayaran fasa pertama akan mengikut status lama anda, yang mana sebagai contoh kalau anda dah berkahwin tapi anda masih lagi belum mengemas kini dan dalam rekod masih lagi menunjukkan anda bujang, jadi ada kemungkinan anda tidak akan terima bayaran fasa pertama STR 2026. Kerana untuk kategori bujang harus diingatkan sekali lagi, tiada STR 2026 tetapi digantikan dengan SARA RM600, RM50 setiap bulan dimasukkan ke dalam MyCard. Jadi harus berhati-hati, lihat dengan sewajarnya, semak satu persatu maklumat anda di dalam MySTR. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.